Assalamualaikum Guru. Ini adalah Zontes 368 yang paling murah, iaitu 368D. Okey, model ni dijual bermula 23,800. Apa yang korang nampak ini? Ini adalah V2. Apa yang baru dengan V2 ni? Dari segi reka bentuk masih lagi sama seperti variant V1, tetapi yang ini datang dengan ciri yang baru. Terutama sekali yang ini USD terbalik. Yang ini yang saya paling suka sebab Jejuan ini adalah brand daripada Brembo. Walaupun dia adalah paling murah dalam keluarga Zontes 368, tetapi korang lihat sendiri lampu depan, lampu belakang datang dengan ciri LED. Sangat menarik. Apa yang baru lagi? Datang dengan meter TFT 47 inci. Yang ni dikawal dengan twirl dekat sini. Just tekan dulu. Ada mirror ni, boleh naik, boleh turun dengan elektronik. Ada heater dan ini adalah sistem dia. Tidak lupa juga datang dengan traction control. Nak buka seat senang je, tekan sini. Agak luas, boleh isi satu helmet full face. Dulu pakai kabel, sekarang throttle ni adalah ride by wire. Nak isi minyak pun senang, tekan ni. Dan dia memiliki tangki sehingga 12 liter. Generator ini menggunakan enjin 368cc dengan 38 horsepower dan torque 40 Nm. Enjin ini memiliki ciri yang baru iaitu dual cooling system dan yang paling penting ada cruise control. Dengan manusia dengan ketinggian 163 cm seperti saya, untuk bawa skuter ni memang bagus sebab kedua-dua kaki sampai kerana dia memiliki seat height dia adalah 760 mm dan sangat ringan. So, pemandangan korang, sila komen di bawah. Assalamualaikum dan jumpa dalam video yang akan datang.